Hai guys, kembali lagi. Sekarang ni aku berada dalam kereta sebab kat luar panas gila. Aku berada dekat Lita Pemutaran Terengganu sempena event Battle of Pendekar. Aku bukan nak datang review kereta, tapi aku nak test telefon yang aku guna sekarang ni, iaitu Honor 400 Pro. Adakah kita perlu bawa kamera atau sekadar cukup kita gunakan telefon ni? So untuk video ni memang totally aku akan gunakan telefon ni untuk video dan gambar, dan korang kena nilai sendiri sampai habis power atau tidak. Jom layan. Malam di video suasana waktu malam. So sekarang dah waktu malam, kita nak pergi layan suasana guna telefon ni waktu malam. Dia kedap jadi naik baris. So guys, itu saja video untuk hari ni. Habis dah event hari ni. So apa pendapat korang tentang Honor 400 Pro ni? Power tak untuk siang dan malam dan untuk aktiviti macam ni? Kalau korang nak dapatkan, boleh beli. Aku dah sediakan link dekat bawah tu. So jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Fatty Mobile. Fatty Mobile, the biggest solution.